Beta dengar ada puteri cantik dari negeri Indarapura. Beta ingin bertemu dengannya. Ampun tuanku, dengar cerita, puteri itu tidak mahu berjumpa dengan sesiapa pun. Baiklah kalau begitu, beta akan menyamar diri sebagai pengemis. Ampun tuanku beribu, ampun. Tuan Puteri, terimalah pemberian hamba ini. Terima kasih, wahai pemuda. Tuanku Raja ingin jodohkan dengan siapa yang menang dalam pertandingan silat menentang beta. Pergilah ke puncak Gunung Tahan.